Hai, Assalamualaikum. Saya ada berita yang tak best nak beritahu ni untuk orang-orang Brunei. Saya terpaksa pakai barang-barang dari Kuala Lumpur naik air flight pula, air cargo. Air cargo kita terpaksa pakai flight cargo sebabnya kontena kita delay. Berbunca dari sekarang musim hujan, lautan bergelora. So memang kita pakai kontena, air cargo. So memang tak tahu nak cakap lah dia punya kos macam mana. Kita punya segala benda, kita buat barang-barang kita. Tengok ni, berapa pallet ni. Saya pun tak tahu nak cakap berapa banyak kos saya. Fisabilillah je, saya tawakal je. Kalau habislah. Saya betul-betul tak sangka barang tu delay. Sampai maybe Christmas tak cuti lagi, dengan Christmas lagi. So dia bertembung tau. Kalau kontena sampai laut pun takut cuti Christmas kan. Lepas tu nak New Year pula. Ya Allah, memang saya sedugaan sangat. Barang-barang kita banyak, berapa pallet saya bawa ni. Ni memang semua untuk orang-orang Brunei. Saya mohon korang support kita orang Mat Mafia datang kali kedua ke Brunei ni. Sebab kita costing memang double triple semua keluar ni. Pening. So tak apalah, kita demi orang Brunei kita bawa juga